Isu yang akan dibentangkan hari ini ialah isu semasa berkaitan kes buli yang berlaku di sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu buli di sekolah semakin membimbangkan apabila statistik 2024 merekodkan lebih 5,000 murid terlibat. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan suasana sekolah, malah memberi kesan kepada emosi dan pencapaian akademik murid. Kegagalan memupuk sifat rahmah dan kasih sayang boleh melahirkan generasi yang hilang nilai kemanusiaan. Oleh itu, pembentangan ini akan mengupas isu buli dari perspektif pendidikan Islam serta langkah penyelesaiannya. Seperti yang kita ketahui, kes buli di sekolah semakin membimbangkan dan berlaku dalam bentuk buli fizikal dan buli cyber. Antara punca berlaku buli ialah kurang didikan agama, iaitu kurang penerapan nilai agama dan nilai murni dalam diri anak-anak. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Remaja cenderung mempercayai rakan sebaya dan mudah terikut-ikut dengan tingkah laku negatif demi menjaga persahabatan mereka. Kesan buli kepada mangsa buli ialah kesan terhadap kesihatan mental. Mangsa buli akan mengalami tekanan emosi, kemurungan dan kebimbangan yang melampau. Selain itu, penurunan pencapaian akademik. Perkara ini akan menjejaskan prestasi akademik mangsa akibat tekanan emosi yang berterusan. Akhir sekali, buli cyber meningkatkan tekanan emosi kerana mangsa sukar melarikan diri daripada gangguan dalam talian. Perspektif syariah pula ialah perbuatan buli tergolong dalam kesalahan takzir. Pelajar di bawah umur yang terlibat dalam pembulian sehingga menyebabkan kecederaan fizikal, gangguan emosi atau kematian boleh dikenakan hukuman takzir. Mereka tidak wajar dipenjarakan. Sebaliknya, perlu mengambil kira pemulihan mangsa, sifat jenayah, latar belakang pendidikan, masa depan pelaku serta hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Baik, kita masuk kepada isu semasa. Isu buli di sekolah semakin serius dan tidak lagi boleh dianggap sebagai masalah disiplin semata-mata. Buli memberi kesan yang besar terhadap emosi, psikologi serta perkembangan sosial pelajar, terutamanya dalam kalangan remaja. Pada masa kini, bentuk buli juga semakin pelbagai, bukan hanya melibatkan perbuatan fizikal, tetapi turut merangkumi buli secara lisan, emosi dan buli cyber melalui media sosial. Dari perspektif Islam, perbuatan buli jelas bercanggah dengan ajaran Islam kerana Islam menegah perbuatan menghina, mengejek dan merendahkan maruah sesama manusia. Selain itu, buli cyber memberi kesan yang lebih serius kerana tekanan emosi yang dialami mangsa boleh berpanjangan dan menjejaskan kesihatan mental pelajar. Oleh itu, peranan pendidikan amat penting dalam menangani isu ini. Kerjasama antara guru, pihak sekolah dan ibu bapa diperlukan bagi menerapkan pendidikan akhlak secara berterusan supaya budaya saling menghormati dapat dibentuk dan kes buli dapat dicegah sejak awal. Antara cadangan langkah bagi mengatasi isu buli di sekolah, yang pertama ialah peranan guru. Guru memainkan peranan penting dalam mencegah dan menangani isu buli kerana mereka berinteraksi secara langsung dengan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah dengan mewujudkan persekitaran bilik darjah yang selamat dan berasaskan nilai hormat menghormati serta menerapkan pendidikan akhlak dan empati dalam PDP. Seterusnya, peranan ibu bapa. Ibu bapa berperanan sebagai pendidik utama dalam membentuk sahsiah dan akhlak anak-anak. Penglibatan aktif ibu bapa melalui komunikasi berkesan, pemantauan tingkah laku anak serta kerjasama dengan pihak sekolah mampu mengurangkan risiko penglibatan murid dalam kes buli sama ada sebagai pembuli ataupun mangsa. Akhir sekali, peranan guru disiplin. Guru disiplin berperanan sebagai pihak pelaksana intervensi dan penguatkuasaan peraturan sekolah. Langkah yang dicadangkan ialah pelaksanaan intervensi awal, kaunseling pemulihan serta tindakan disiplin berlandaskan prinsip keadilan dan pendidikan, bukan hukuman semata-mata. Masalah buli dalam kalangan murid sekolah semakin membimbangkan dan memerlukan perhatian serius daripada semua pihak. Salah satu pendekatan yang berkesan untuk menangani isu ini ialah penerapan nilai murni yang selari dengan ajaran Islam. Antara nilai utama ialah hormat menghormati. Nilai ini penting dalam membentuk hubungan sosial yang sihat di sekolah. Islam dengan jelas melarang perbuatan mengejek, menghina dan merendahkan orang lain seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. Apabila murid mengamalkan sikap saling menghormati, mereka akan lebih beradab, menjaga tutur kata dan menghargai perbezaan antara satu sama lain. Selain itu, nilai kasih sayang turut memainkan peranan penting dalam mencegah perbuatan buli. Murid yang memiliki sifat kasih sayang ini akan bersikap lemah lembut, prihatin dan tidak tergamak untuk melakukan perbuatan buli sama ada secara fizikal, lisan maupun melalui media sosial.
Akhir sekali, nilai empati. Nilai empati merujuk kepada keupayaan memahami perasaan dan emosi orang lain. Ia perlu dipupuk supaya murid sedar kesan perbuatan mereka terhadap emosi dan psikologi mangsa buli. Sebagai penutup, isu buli merupakan suatu kezaliman yang wajib dihentikan. Dari sudut syariah, ia adalah dosa yang perlu dicegah melalui pendidikan dan pemulihan. Usaha ini menuntut kerjasama sekolah, ibu bapa dan masyarakat agar budaya buli tidak dinormalisasikan. Marilah kita suburkan nilai kasih sayang, hormat dan empati demi melahirkan generasi yang bukan sahaja bijak tetapi mulia akhlaknya. Sekian, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.